Betul hari. Betul macam nak bawa lagi dalam. Betul jalan keluar. Kejap. Muzik kalimatillah tamati min syar. Oh, tak sedap hati. Ya Allah. Okey. Tu. Assalamualaikum. Kenapa macam ni? Assalamualaikum. Thank you, Kak Azlin. Oh, Kak Azlin, saya minta maaf. Saya mata saya kerabunan sikit. Kita apa? Suara Honda. Tak kira hanya saya naik demak. Anisin. Weh geng, tak lawak lah korang. Weh geng. Geng, saya ke depan sikit dulu lah korang. Tak sedap hati. Sebab cuaca dah, saya rasa sejuk. Kita dah rasa sejuk. Sejuk sangat, geng. Geng, korang nak saya keluar dulu tak? Sekejap je korang. Sejuk sangat. Saya macam duduk dalam aircon. Tak logik, geng. Sejuk hutan lain korang. Tak sejuk macam aircon. Nak cakap berangin, dia tak berangin. Dia tak berangin. Geng. Ya Allah, Robi macam perempuan. Sumpah. Sumpah, geng. Macam perempuan, geng. Siapa nampak perempuan tekan satu? Ya Allah, kalau orang cakap itu orang, saya tak tahu lagi. Kalau dia cakap itu adalah orang. Geng, dia follow, geng. Dia datang ni. Lampu merah. Tu, geng. Astaghfirullahaladzim.
Percaya kursi tak dibenarkan dalam hutan. Kecuali saya nak keluar, baru saya boleh baca. Kalau saya kat tengah hutan, tak dibenarkan azan. Tak dibenarkan terus azan. Kecuali saya dekat depan, nak keluar saya azan, ayat kursi dan saya keluar, InsyaAllah. Tapi kalau Assalamualaikum. Weekend. Sibuk macam Hamis. Allah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fi alamin. Saya bawa kambing ni. Saya bawa kambing. Masuk je apa pergi? Dia tak pak belang. Hitam. Kucing hitam. Dia tak kucing hitam. Sun bear. Tak sampai bab 1. Tapi bab 1 tak berkuat sangat geng. Sebab dia lebih bau kari. Dia lebih bau kari sebab Amai yang suka masak kari. Dayan jangan lupa. Kenderian tu cempedok kan nangkor. Saya pun tak tahu. Ustaz. Ini memang ustaz. Nangkor hutan. Nak tengok tak? Saya tunjuk sekali lagi lah pokok muka-muka sebelum saya duduk kat luar. Sekejap, kita masuk balik. Saya tunjuk semula pokok muka-muka. Pokok 1000 muka yang dibagi tahu oleh orang kampung. Ni, kau boleh tengok. Sampai ke atas dia punya. Kat sini orang kampung panggil. Ada suara. Abang kamu saya pun tak pasti korang. Tapi orang kampung yang letak kan. Dan dia orang cakap bukannya nak cakap hantu ke apa tak kan. Tapi kat sini orang panggil pokok 1000 muka sebab memang ada seperti muka-muka. Bukannya mistik ataupun apa. Tak. Tapi disebabkan dekat pokok tu ada muka-muka. Ini jagi. Kalau penat ni
boleh makan ni. Balik lagi singgah kedai makan, lapik perut dulu kan. Tom yam, siakap, pak pet, masuk ayam, masuk kicap, daging masuk kunyit, telur mata 1, telur dada 2, nasi 3, tom yam, sup daging. Abang lapik perut dulu. Lepas tu besok siang saya makan. Apa terus? Kailan ya, abang lapik perut. Kailan jumpa kopuk lekor. Apa tahun tak makan? Tahun tu dok lah korang. Tahun tu dok. Tak sampai lah setahun lah, 6 bulan macam tu. Apa benda tu? Abang rasa tu. Saya kat 3 rasa. Nanti masuk membelah je lapak kan. Saya memang makan. Saya kalau buat paruh saya tak makan. Saya takut saya sakit perut kan. Bila sakit perut ramai yang fitnah saya kan. Ada orang cakap nah suara nenek. Sebenarnya bukan suara nenek korang. Suara kawan saya kat bawah. Saya telang ada order dah tadi. Malu segan tu tak sanggup. Lima minit boleh lah korang. 5 minit kita akan masuk track kanan lah. Saya tak nak masuk track kiri sebab Azhar macam pelik juga. Ramai yang Nas bila? Boleh Nas? Formula 1 Nas. Okey geng, saya tanya korang. Saya kena warning dan saya kena ban bubur ni. Jadi 40% tu bukan milik saya korang. 40% tu bukan milik saya. Kan saya rasa better korang stop lah gift. Boleh tak korang stop gift? Sebab saya tak nak geng kita dipotong banyak kan. Korang stop gift boleh tak? Korang tapin dengan share je. Kalau ada yang nak bantu, bantu dekat QQ je. Sekupang ke, 2 kupang ke, itu dah better. Saya kena warning geng. Saya kena warning kan. Awal tu 40%, lepas tu tambah lagi persen. Saya tak tahulah pening tau. Sekejap saya tunjuk korang. Ini saya kena warning tau. Saya kena ban, saya buat rayuan. Lepas tu kena warning lagi, potong lagi. Sekejap saya tunjuk korang. Penat tau geng. Masih 40%. Apa yang korang bagi saya? Semua ni korang stok give lagi. Kalau ada punch card je. Tu korang tengok. Bukan saya nak tipu. 40%. Ya Allah. Korang santai jap. Kita masuk sekejap lagi. Siapa yang nak bantu QQ lagi. Sekupang, 2 kupang pun saya dapat penuh. Ni korang top up RM1, saya dapat 3 kupang. Aduh. Kiki mana Nas tu ada yang dipin tu. Kat situ ada 2 ni account. Geng, tanpa ni geng, jangan memudaratkan korang. Ada kalau tak ada is okay. Cuma kita tak boleh nak berharapkan test lagi. Teruk lah kan. Potong tu potong ni kan. Potong ke WSP lagi. Potong kiri lagi. Aduh penat ni. Saya malam nak berasan tu Kak Azlin. Berasan tak sihat. Saya baru tengok balik. Saya mata saya kembang korang. Kalau saya tengok brightness lampu, saya tengok phone brightness, mata saya kembang. Saya memang kambang. Ada nampak tadi. Lepas tu saya tekan profile pun saya nampak. Kak Azlin, terima kasih hadir. Mata saya kelabu korang. Nah, esok pagi okey, it's okay korang. Tak apa, ada, tak ada, it's okay. Korang relax je. Dah start ke bang? Dah start tau. Tapi saya nak masuk lagi ni. Baru nak sampai sejam. Bunyi apa tu Nas? Bunyi angsa.
Bunyi ansur pelik juga tu. Takkan ada ansur. Ada ketua pun tak korang. Je geng, 1M boleh tak korang? Ramai ni kat dalam ni. Korang tapping-tapping je, 1M je, free je korang. Dah boleh derma ke bang? Boleh kalau korang nak bantu. Janganlah anggap derma. Anggap ada. Sekupang pun nak. Bunyi orang siam. Orang siam cakap lah. Abang ada pemburu masuk ke bang? Macam marah saya lah. Pemburu kata abang tu tak bagi tahu pun. Hari tu ya tadi. Bukan ni. Motor tu kat depan geng. Motor kat depan. Motor kat depan dekat RTT tu. Jambatan tu. Dan KQ. Terima kasih korang. Terima kasih yang KQ. Tapi betul geng, time Kak Azlin komen tadi, keluar dulu sebab kabus tu macam nak bawa ke dalam. Tapi betul geng, korang, dia ada energi. Bukan energi korang rasa macam sejuk, macam best. Sebab tu saya ke depan. Padahal takut. Kenapa saya tak ke belakang? Dia jadi ke depan. Kau faham tak? Dia macam melalaikan. Dia macam melalaikan. Saya ke depan. Padahal kita nak pondok. Aku salam. Okey, berkenaan dengan laluan tu, ingat tak? Tahun lepas. Takut masuk lalai. Terus sejuk. Sejuk geng. Ini MC WS ni ada satu. Okey, saya bagi tahu. Siapa yang ingat tahun lepas, orang offer kita 200 untuk ambil barang yang tertinggal. Barang apa yang tertinggal? Ada pemburu orang Siam. Mereka memburu tu, jadi maknanya sok-sok bila dia orang boom kan, boom tembak jatuh, dan dia orang seorang tu pergi turun ATV nak collect benda tu. Bila nak collect benda tu, hilang. Hilang. Bila hilang, mencari, tapi dapat petang tu. Cuma barang tak dapat yang kat dalam barang tu. Ada wallet dia orang, ada barang-barang keperluan dia orang. So kat situ banyak hari juga lagi. Dan dia orang suruh saya, kita nak cuba tapi macam dihalang. Tak sampai. Aku salam bela. Tak sampai. Last sekali, tak silap saya, selepas berkurun lama, ku rasakan cintaku padamu. And baru dia orang gagah untuk masuk cari. Alhamdulillah jumpa. Yang padu betul. Saya kena semua. Aku salam. Salam korang. Sempat masuk lagu lah. Kat kampus saya kawan dia mereka oleh jin. Lirik lagu tu. Ayak habis lagi. Aduh, saya minum ayak yang saya buka tudung lah. Ayak hujan lagi penuh. Time siap dia belum lagi. Saya baru cadang nak makan. Tak order lagi. Saya buka ayak sekejap lagi. Ayak penuh lagi hujan. Okay. Sebenarnya tak apalah dengar suruh Nanik. Masih dengar kau? Hujan-hujan. Kerja sangat betulnya. Boleh lagi bajet. Saya kena ke sana. Okay, ready, tekan 1. Kita masuk untuk sesi yang kedua. Dia tekan 1. Seorang ke seorang je. Kalau 2 dia jadi berduet. Kalau 3 KRU. Kalau 4 dia jadi 14. Saya ingat macam duduk sebelah je sebenarnya.
Sekarang ni lah. Smart Tui. Cerpin. Pin apa tu kak? Cerpin. Sekejap saya ada aku. Semoga nama aku Syed Amin. QQ. Alamak. Kejap saya QQ jap. Sekejap password saya panjang sikit ni. Saya masuk lambat sikit. 4-7-2-1-3-9-3-1-7-2-4-2-9-8-9-8-2-1. Sekejap saya masukkan pin phone jap. 7-3-4-9-3-5-6-8-3-4-5-6-4-7-7-2-9. Okey, boleh masuk dah. Sekejap. Tolonglah Nas, tak boleh. Kalau ulang tak sama dah password tu. Okey, tu ada kak yang mana nak bantu Syed Clarity tanpa paksaan kau. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu kali sebut kali kedua bunyi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan kita ambil track kanan, saya tak nak ambil track kiri. Yang boleh ingat tu. Buat panjang. Terima kasih banyak. Memang boleh ingat buat panjang. Saya masuk sini, saya teringat arwah ayah lagi. Kan waktu saya dapat lokasi ni. Saya dapat lokasi saya dapat lokasi ni awal-awal dulu arwah ayah saya masih ada. Kejap. Arwah ayah saya masih ada. Kan. Maknanya dah setahun. Dah hampir setahun 8 bulan. Pergian ayah. Fatihah. Ibu Kak Zulfin tanya nama account holder tu. Kalau nama saya kok lawak sikit kok. Nama saya yang Nora tu. Kalau nama wife Najiyah kan. Yang Nora tu Nora wife. Betul. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Comel nama Nora. Nora versus Nora. Nora sebut nama sendiri juga. Nurul Najiyah. Terima kasih korang. Nora Jihah. Sampai Nora. Okey, kita ambil track kanan lah. Saya tak nak ambil track kiri. Mungkin macam lag kau tak. Saya okey. Saya top RM3 tadi. Okey, selalu RM3 okey. Yang lag RM2.8. Tati, terima kasih. Razri. Rezeki. Masih kalau betul lah. Ini kanan lah. Saya tak nak ambil kiri. Sebab tu slide naik ko. Dekat naik ko hanya ada satu bar. Tapi saya pakai yang tu lagi. Naik ko ada satu bar. Tapi satu bar ni pun boleh tahan 1 jam lebih. Sumpah Kak Azin, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Hello?
Tak tahu geng, saya tak tahu. Saya takut binatang sebab kat sini memang ada belang. Ajar jauh sikit lah, ajar kat area Tasik. Panther dan juga beruang matahari. Tapi tiga wujud dekat sini. Terima kasih. Murah rezeki saya lalu korang. Bunyi kuat juga. Kau tengok ah. Ini trek masuk. Nampak tak pintu tu? Itu jambatan Tasik. Masuk kat situ pagar. Jadi kat situ yang lampu belakang tu adalah tempat saya parking kereta. Yang hutang yang tu. Lepas tu anda jadi apa-apa, ada abang yang akan bunyi kucing sekarang. Cleanliness. Terima kasih. Seram. Okey kan, kita akan masuk sampai ke dalam sedikit korang. Tapi saya tak tahu. Tak pernah tahu. Sebab saya tak pernah masuk. Jadi saya bagi tahu kepada semua yang ada kat sini supaya korang tak tahu yang saya ni tahu. Padahal kita semua tak tahu. Dan korang berfikir saya tahu yang korang ni tak tahu. Jadi kita semua tak tahu apa yang saya tahu. Kita akan cuba masuk lah korang. Sedalam mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang tahu? Banyak benda yang kita tak tahu ni. Tahu apa ni? Okey. Ini tak best. Saya berhamis lah korang. Besar ni. You turn nice. Turn air kau. Sekejap lah. Geng, ada lagi geng. Tu. Besar ni. Bunyi anak kucing. Ini panther ni. Anak panther ni. Tu. Masih ada, nampak tak? Sekejap, saya ada bawa barang. Sekejap, saya keluarkan rainbow saya sekejap. Kita standby kat poket. Emergency, kita fight. Masih ada tapak kaki besar ni tu. Panther. Ni panther. Tapi panther tak bersarang di bawah korang. Dia bersarang di atas. Innahu mislaman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saya duk rasa macam sarang kat sini. Sebab bunyi anak kucing. Siapa yang dengar bunyi anak kucing, korang tekan 1. Macam nanti. Hati-hati nak semoga ni. Amin. Minta maaf tau kalau saya tak terbaca komen sangat. Sebab saya tengah fokus kiri kanan. Ban belakang. Atas bawah. Minta maaf korang. Tapi terima kasih korang yang kongsi rezeki, yang tapping, yang share. Terima kasih. Hati dah baik. Terima kasih semua. Minta maaf korang. Ada suara. Abang, ada pemburu masuk ke bang? Kan, pemburu kat sini bukan orang Melayu tau. Orang Thai. Orang Siam. Sebab dia orang pergi tangkap tu. Tapi saya tak rasa macam dia orang masuk. Kalau masuk sebenarnya, abang tu akan bagi tahu. Seorang saya dengar. Hello? Suara ni. Haram kesah. Alam lagi. Tapi dia orang buat makan tu. Dia orang...
Siapa? Jauh kan? Saya dengar suara geng. Kalau kat sini sebenarnya orang Thai tau. Sebab pemburu-pemburu Melayu tak masuk sini. Kabus. Okay, sekarang kita ada 2 bar. Saya pakai mobile dan saya nak masukkan Sekom jap. Tapi kalau lag, korang komen lag lah. Korang komen lag sebab line kat sini dah bertukar dengan Sekom ni. Saya kena pakai Sekom. Mobile dah tinggal 2 bar. Nur Razri. Betul tu. Allah Akbar. Bawa kuat lagi. Takkan kau rasa bab satu ataupun benda lain. Terima kasih korang. Hello? Nan kun ki? Alai? Dia suruh kat mana? Kat Penetang. Hello? Okey. Ini kita dah nak ke Tasik lah korang. Korang okey tak? Korang boleh teman saya tak? Kita dah nak ke Tasik. Saya ingat jalan ni. Kalau ikutkan map, ini jalan ke Tasik. Mungkin lagi 500-600 meter. Hello? Laju sikit lah korang. Saya laju sikit. Santai. Kita laju sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Al-an qabila'natillah. Tengok story tak nak. Kami kat sini semua tak suka yang Melayu punya. Kami suka Jepun dengan Arab. Tak nak Melayu tak nak. Okay, tolong delete jap tu PM tele tu.
Geng, kita dekat dengan Tasik ni. Abang ada tak dalam live bang? Boleh tak abang pergi? Sebab abang tu tak bagi saya rapat ke Tasik. Sebab tempat minum ayam binatang-binatang. Faham tak? Wiki mama. Wiki. Bukan ni binatang ni. Bunyi binatang. Kenapa cerah? Habis cerah lagi. Habis cerah lah. Kena nak cerah sikit lagi saya kena call TMB. Habis cerah ni. Orang kata tak payah. Jangan balik lo. Tak boleh balik bang. Tak boleh balik. Saya dah datang 2 jam lebih. Alamak, wanginya. Wanginya. Oh, daun ni. Daun lah korang. Ya Allah, tunggu. Boleh ke ni? Hello? Hello? Bismillah. Merah, kita buka merah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Berinteras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Geng, bukan orang aku. Bukan orang kau. Tu. Ya Allah, Robi. Kita ke belakang sikit je korang. Saya duduk di bawah santan. Ini saya asal lapang sikit. Kita masuk balik. Kejap korang. Lembek lutut man.
Dengar suara las. Saya nak yang ke betul nak dekat. Dah dengar tak? Saya tak dengar. Ada suara. Cucu sebatang tu tak boleh ni geng. Kalau saya isap rokok, saya tak boleh nak fokus. Jadi takut saya tak isap, saya termakan rokok tu. Hello? Bunyi petik lighter. Petik lighter bang. Tak ke? Lighter siapa? Lighter dalam poket. Kita pun sebelah macam macam. Saya cepat basah. Bunyi step. Game berbeza geng. Lighter bunyi dengan orang berjalan. Ini lighter saya. Ingat tak? Ini lighter saya geng. Kalau berjalan, kalau saya berjalan, berjalan kaki basah. Rasa tak sedap. Saya tak tahu lagi. Tapi kat sini wangi tau. Bau wangi. Kita tahu geng. Daripada bau bunga ni. Kan? Bau daripada bunga. Tapi bila kat dalam hutan, itu yang buat kita takut. Sorry geng. Orang boleh takut. Bawa nenek je nak cakap. Ya Warubi. Sekarang takut orang boleh takut. Saya takut lari saya duk buat kaluit jatuh gelebok. Sebab tu saya jalan pelan-pelan. Tak mau rapla. Jalan gelebok. Kan seluit banyak ni. Kasih buka payah. Jalan kaki baik, insyaAllah. Lighter bukan petik. Orang boleh panggil metik-metik. Jauh lagi tak tasik. Saya terima kasih korang. Okay geng, saya bagi tahu kita alert sikit lah. Saya ada bawa rainbow. Saya ada bawa hijau rainbow. Jadi dekat sini geng, orang kampung larang saya untuk dekat dengan tasik. Sebab dekat sini malam adalah tempat haiwan-haiwan pemangsa minum air.
Okay, korang kena doakan lagi. Kan? Kita dah dekat Tasik ni. Betul ni. Dah tak jauh. Tapi nah, kita cuba tengok daripada jauh. Andai kalau Maybank datang, saya akan jerit kat dia, kata saya nak tukar CIMB. Mungkin dia tak akan kacau kita. Jinas, semoga memudahkan. Terima kasih Kak Jazlin. Terima kasih. Nah ni. Bismillah korang. Saya lebih takut di atas stage daripada takut di dalam hutan. Tapi kat dalam hutan saya redha lah korang. Tapi ada hutan lari. Dia tunas. Ui geng, okay, kita dah nak sampai Tasik. Geng, kita dah kat Tasik lah korang. Pagat Tasik kan. Kita kat Tasik dah. Kita kat Tasik dah. Kejap. Oh tu, kita dah kat Tasik. Dia akan naik bukit sikit. Dan kita turun tu kita akan jemput Tasik. Betul tak? Bukit tak? Oh, bukit lah korang. Ini kawasan binatang ni. Ya Allah. Penat juga ni. Geng, adakah dia panggil nama? Saya dengar macam Malik. Malik ke balik? Oi geng, ada binatang geng. Oh, okey. Allahu Akbar, geng. Bukan hantu ah, binatang ah. Mata oranye ni kucing ni. Kucing besar. Kucing ni, kucing. Ada lagi tak? Atas pokok. Sarang ni. Paling batu. Cakap tadi tak boleh dah geng. Tak boleh dah. Tak boleh nak melawak dah ni. Lawak saya hilang ni. Tak boleh Nas. Dia kata baling. Tak boleh geng. Dia, aduh, saya tak boleh malakkan lampu lah. Saya tak boleh malakkan lampu. Sebab geng, spesies kucing dia akan attack apabila kita dekat menghadap, bukan, kita membelakangi dia. Jadi spesies kucing ni dia akan target first adalah bahagian tengkok korang. Dia akan target bahagian tengkok dulu. Jadi saya tak tahu nak tutup tengkok saya dengan apa ni.
Mungkin nenek tu yang cakap balik tadi. Patah balik kejap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pelan. Allahu Akbar. Bau geng, bau hamis korang. Memang bau dia. Kena mengundang korang. Tak boleh kalut. Saya kena undur pelan-pelan. Betul-betul ni. Ada step. Weh, dia turun. Boleh jaga terus. Saya laju sikit lah. Saya tak berani nak membelakangi dia. Sekejap, saya reverse sekejap. Sebab saya punya sensor tak ada korang. Sebab tu saya kena jalan pelan-pelan tengok belakang. Kalau ada yang tit tu okey. Tak ada, sensor saya rosak. Tadi. Bismillah. Allah. Hai. Hah? Jam siap okay. Saya tak selamat ni. Sekejap. Dia geng, binatang ni kalau ada anak dia lagi agresif tau. Sebab kita dengar suara anak kucing tadi. Dia ada anak dia lagi agresif. Sebab dia panther, dia tak memakan manusia tetapi dia memprotek dia punya anak. Panjat pokok, saya tak boleh panjat pokok. Dengar bunyi anak kucing. Dengar. Ada anak geng. Jaga kena sebab insyaAllah kak. Saya pakai ni kat kaki guard. Hui. Bunyi tu step tu. Jangan kena semoga. Okey geng, panther dia punya kemahiran adalah pokok. Kan kalau saya panjat pokok susah lagi. Dia akan gelak kat situ.
dia orang cakap buat penandor, tapi takkanlah saya nak buat penandor kat sini kan. Saya kira dia buat sasi pun. Dia kata painter mana minum sasi. Cik minum sasi je. Kali ke berapa kan kita jumpa binatang. Tapi ini tak heavy sangat. Yang paling heavy yang depan kita tu, dekat bukit satu lagi. Painter depan kita betul-betul. Dekat Bukit Malau Time tu saya dah transfer dah kat ibu 70 duit dalam bank saya kan, sebagai wasiat. Betul tengok-tengok saya selamat, saya minta balik kat ibu. Malu kan. Lepas tu ibu cakap tinggal 50, dia dah guna 20. Bersyukur. Aduh. Budoyan. Beli apa 20 tu? Dia top up Candy Crush. Oh goodness. Dia boleh beli surat ni ke bau tu. Ada suara orang ke bukan orang Hello? Goodness. Step. Ini step. Bukan yang kau dengar ni adalah titisan hujan. Titisan demi titisan. Air mata aku jatuh berlinang. Ku genggam gambarmu dalam pelukan mesra. Tak mungkin dapat ku melupakanmu. Sayang, di dalam dunia ini tak mungkin dapat ku cari pengganti dirimu. Oh, mengapa perpisahan yang kau pinta? Siapa dia ni? Siapa dia ni? Hello? Siam. Siapa dia ni? Bukan pakai speaker, bergema. Tukar balik kursi. Ni kursi saya ni. Tapan dah 2026 dah tapan. Rambut tak ubah style langsung. Aduh, nak tapan ni. Sekejap bang.
Pasut air tau. Sekejap. Pasut lock. Bonek. Aduh. Bila aku tukar remote baru tukar tadi bu. Baru tukar tadi. Aku nak scam bu. Dia cakap nak tukar password tak kena duit. Dia cakap nak tukar password tak kena duit. So aku cakap okey kalau tak kena duit buat lah. Bila dia buat kan, lepas tu dia cakap kat sini parking je kena. Parking 80 bu. Parking kereta. Tukar password tak kena duit. Dia charge parking je 80. Sekejap, kunci pintu sekejap. Kejap, tunggu abang tu buka pintu dulu. Mana boleh keluar lagi. Sekejap. Awek tadi belanja kan. Saya tak ada awek bang. Saya ada bini je. Okay, bos. Berapa jam masih explore? 2 jam. Saya semua 30-40. Suara apa? Tak tahu ke abang ni tak reply siyo. Nak kalau ada pemburu selalunya hampir 2 jam. Kalau ada pemburu dia akan cakap Nas, ada pemburu tak payah datang. Kena cakap macam tu. Tapi ni tak. Pokok depan tu. Kita semula pasal 30 bulan 4 ni nak. Okay, 30 bulan 4 ni ada private live. Jadi private live ni nanti korang boleh masuk melalui invitation. Apa-apa korang boleh DM ibu dekat situ, invitation. Sebagai private lokasi berkenaan dengan satu rumah sahabat kita as a viewers juga yang berkongsi cerita seram apabila rumah yang baru dia beli selama setahun. Setahun ni bermaknanya 12 bulan. Kan. So dekat sini apa yang diceritakan, dia beli rumah tu geng on off saja. Dia keluar dan masuk sebabkan gangguan. Dah berapa ustaz dia masuk, tetapi ustaz cakap ada benda yang ditanam dekat dalam kawasan rumah kan. Tapi tak tahulah, cari tak jumpa sampai sekarang. Anak dia mengalami, isteri dia mengalami benda yang sama, lebam-lebam selepas diganggu kau-kau. Selepas diganggu betul-betul kau-kau kan. Sekarang ni dia aturkan masa untuk saya. Kena sub dah nak, bukan sub korang. Bukan sub. Boleh tengok story ibu. Saya tak boleh cakap kat sini sebab TikTok dah ada kat dalam live. Nak kena bayar kalau private Nas. Nanti korang DM ibu. DM ibu. So saya kena keluar daripada Perlis Kedah. Saya kena ke hujung utara. Kan, hujung utara sikit untuk ke lokasi tu. Tengok di mana, di sini juga. Tapi invitation live, sebab live tu kita buat private korang. Kenapa? Sebab dia punya owner tak nak public kan. Dia punya dia punya privacy. Apa kau boleh DM ibu tu, DM ibu Wasyo, nanti ibu akan explain kat korang. Dan owner pun ada kat dalam ni. Dia nak menjaga privasi dia pun semua. Jadi rumah tu baru dibeli setahun. Macam-macam geng. Selain benda tu adalah satu benda yang dia nampak dengan mata jelas, dia adalah makhluk berbulu besar, mata merah, berkaki ayam, berselai Yankee yang ada dekat dalam rumah. Apa-apa korang boleh DM ibu. Itu private 30 bulan lah korang. Siaso ni Cik Kines HR hantu raya Yankee lah macam ni. Yang lain tu saya tambah lah korang. Apa kena banyak murah je geng. DM ibu nanti. Tupak on.
Tu Pak Mat tempe. Lepas invite saya bu. Nanti bapa update. Invite kami bu. Tapi geng, saya rasa mungkin petang tu saya buat live dulu. Petang tu saya buat live open sekejap. Untuk tengok lokasi. Mesti Yankee. Boleh korang? Biar geng, abang tu buka pagar dah. Saya keluar kejap lah kat depan. Kita sembang kat depan lah. Kejap lah korang. Kejap. Lot 30 bulan 4. Bu confirm lah 30 lah. Confirm lah. Antara 29-30 geng. Tak apalah, kita save the date 30 lah korang. Sekejap lah. Ui geng, saya lupa nak abang. Tadi saya masuk kampung tadi. Dekat Tanah Merah tu besar geng. Ular sawah. Saya dah minggu ni berapa ular dah saya nampak. Besar geng. Ular sawah. Sekejap lah. Saya mau kat depan ni. Saya keluar ke depan sikit. Aduh. Pisang aku bu ni pancat pula ni. Saya sudah kata. Kejap ni. Asal pancat pula ni. Hari tu dulu saya tak buat test spare. Sekejap lah. Dok kot. Asal dok kot. Cek pula. Jam. Stesen minyak jauh mat. Sekejap. Ni muka bagai tu mana? Aduh, sekejap lah. Saya nak minta tolong apa ni.